Hey guys, Huawei partner, come back to my channel. Okay guys, kembali lagi di segmen. Okay guys, so aku tak cakap banyak. Aku nak teruskan je baca kisah ni yang apa tajuk dia? Pintu Lama yang ditulis pada 1 September. So hampa sama-sama bolehlah ikut aku baca ataupun tak mau baca pun tak apa. Hampa just dengar. Hampa just hayati betul-betul apa yang aku sampaikan dalam cerita ni. So aku tak mau cakap banyak sekali lagi. So jom guys. Tapi sebelum tu, korang jangan lupa like, comment and share, okay? Kepada hampa yang belum subscribe channel aku lagi, hampa boleh subscribe now di Iskandar Official Channel. Okay guys. Cerita ini bermula ketika aku menjejakkan kaki ke rumah lama peninggalan arwah datuk. Rumah itu sudah lama kosong, berdiri di hujung kampung dengan dinding papan yang mula dimakan usia. Namun, yang paling membuat bulu romaku meremang adalah sebuah pintu kayu lama yang masih tegak berdiri di bahagian belakang rumah. Pintu itu pelik warnanya, sudah pudar, catnya mengelupas, namun enselnya tidak berkarat walaupun rumah sekelilingnya hampir roboh. Orang kampung kata pintu itu tak pernah dibuka, tak pernah pula runtuh, seolah-olah ada sesuatu yang menjaganya. Malam itu, aku tidur seorang diri di rumah itu kerana ingin membersihkan barang-barang lama. Suasana senyap, sunyi sepi. Serangga dan angin malam yang bertiup melalui celah dinding papan. Hampir jam 1 pagi, aku terjaga kerana kedengaran bunyi ketukan perlahan. Bunyi itu datang dari arah pintu belakang pintu lama itu. Aku cuba memberanikan diri mendekat. Lampu suluh kecil di tangan. Jantungku berdegup kencang bila melihat pintu itu bergetar perlahan. Seakan-akan ada yang menolak dari dalam. Aku terkaku. Rasa bagai tanah di bawah kakiku hilang. Tiba-tiba kedengaran suara halus dari balik pintu, berbisik namaku perlahan. Suara itu berganti-ganti. Kadang suara perempuan, kadang suara lelaki tua. Kemudian suara budak kecil ketawa terkikik-kikik. Aku melangkah ke belakang, cuba menenangkan diri dengan membaca ayat-ayat suci. Namun ketika aku hendak berpaling, pintu itu terbuka dengan sendiri, menghasilkan bunyi ensel yang panjang dan nyaring. Dari celahnya, aku nampak kegelapan pekat hitam yang lain daripada hitam malam. Dari kegelapan itu, jelas kelihatan sepasang mata merah memandang tepat ke arahku. Aku hampir jatuh. Dengan kuat hati, aku berlari ke ruang tamu. Capai kunci motor dan aku terus keluar tanpa menoleh ke belakang. Malam itu, aku bermalam di rumah seorang sepupu, tidak sanggup kembali. Esok paginya, aku ceritakan pada orang kampung. Seorang pakcik tua hanya tersenyum pahit dan berkata, pintu itu bukan sebarang pintu. Dulu, ada orang yang meninggal dengan cara tidak elok di situ. Roh mereka terikat. Sebab itu, orang lama pesan, jangan sekali-kali buka pintu itu. Sehingga kini, pintu lama itu masih tegak berdiri di rumah arwah datuk. Tiada siapa berani menutupnya. Tiada juga yang berani merobohkannya. Okay guys, so macam mana kisah dalam cerita ni? Menurut hampa cerita dia macam mana? Hampa boleh komen di ruang komen. Dan kepada hampa boleh komen juga pengalaman ngeri hampa. Seolah-olah macam waktu dulu kejadian macam mana ke? Hampa boleh komen kat bawah. Hampa jangan risau, aku boleh share. Hampa just kongsi itu je. Hampa boleh kongsi cerita, lepas tu sekali tajuk apa semua kan. Waktu bila hampa boleh tulis kat ruang komen. InsyaAllah nanti aku baca. Cuma hampa notice lah aku kan. So sampai sini saja konten kita pada malam ni. Jangan lupa like, comment dan share, okay? Pada hampa yang sudi klik video ni, aku nak ucapkan terima kasih kepada hampa. Semoga hampa dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, dipermudahkan urusan dalam bidang-bidang apa yang hampa minat. Semoga tercapai insya-Allah satu hari nanti. Kepada hampa yang tengok video ni, aku mohon kepada hampa jangan skip kalau ada iklan apa, hampa jangan skip, hampa tengok dari mula sampai habis. Hampa janji dengan aku, okey?
sama-sama support aku, okey? Dan moga hampa sukalah dengan konten-konten aku ni lah. Dan aku minta maaf kalau kiranya hampa bosan ke apa ke, aku akan usaha lagi untuk cari konten lain. Hampa just komen dekat ruang komen. Okay? So, jaga diri korang, stay safe. Bye. Assalamualaikum. Selamat malam.